Pertama-tamanya, saya bagi pihak Majlis Bandaraya Alor-Setar merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada warga bandaraya, yakni pemilik pegangan yang telah memberi maklum balas ataupun dalam istilah undang-undang di bawah akta, iaitu dinamakan perkataan bantahan, maklum balas ataupun kita kata cadangan ataupun pandangan tentang notis yang telah kita keluarkan terhadap penilaian baharu hartanah dalam Bandaraya Alor-Setar. Exercise ataupun proses ini, penilaian yang terakhir yang dibuat di Bandaraya Alor-Setar ini adalah pada tahun 1993, dan exercise ini telah dimulakan kembali pada zaman Datuk Bandar yang keempat. Saya Datuk Bandar yang ke-8. Datuk Bandar yang keempat sekitar pertengahan tahun 2014. Kemudian eksersis yang kedua dibuat pada tahun 2019. Pada tahun lepas, proses nilaian semula hartanah dalam bandaraya ini telah dibuat semula. Dan sehinggalah September yang lalu, kita telah mengangkat kepada pihak kerajaan negeri nilaian semula hartanah dalam bandaraya. Setelah 32 tahun, sepatutnya menurut akta, setiap 5 tahun kita kena nilai semula. Dan bandaraya tidak pernah mendapat kelulusan ataupun membuat penilaian semula sejak 1993. Saya ulang balik, tahun 2014 kita buat nilaian semula tetapi tidak dilaksanakan. 2019 kita buat sekali lagi pun tidak dilaksanakan. Dan kali ini kita buat nilaian semula dan kita telah mendapat kebenaran pihak kerajaan negeri untuk mengedarkan nilaian yang kita buat itu kepada seluruh pemilik pegangan dalam bandaraya. Sebanyak 95,170 pemilik pegangan ataupun hartanah yang telah kita daftar. Ada lagi yang belum daftar, tetapi yang kita berjaya daftar adalah 95,170. Apa makna kerajaan negeri membenarkan? Kerajaan negeri membenarkan kami untuk mengedarkan notis warta kepada seluruh pemilik pegangan ini untuk mereka melihat nilaian yang dibuat oleh embas ini sama ada mereka tidak puas hati atau mereka nak membantah, dan ini proses yang sedang berlaku. Dan proses ini akan selesai pada 5 November. Dan selepas 5 November, embas akan membuat pendengaran awam. Orang yang buat bantahan, manggil mereka. Mereka akan beri justifikasi, memberi alasan kenapa begini. Kemudian selepas itu, kami akan mengangkat semula kepada pihak berkuasa negeri atau kerajaan negeri untuk ditimbang oleh pihak berkuasa negeri. Kalau kerajaan negeri mempertimbangkan, membenarkan pelaksanaan, maka pada ketika itu barulah kita boleh laksanakan. Okey, itu proses. Proses ini kita akan boleh kongsi dengan saudara-saudari. Undang-undang itu telah jelas. Negeri lain telah buat. Kedah, negeri yang antara yang terakhir memulakan penilaian semula. Embas menjadi PBT pertama untuk negeri Kedah. Sekarang ini proses bantahan sehingga 5 November. Bantah, kita akan buat pendengaran awam. Lepas pendengaran awam, kita akan buat rumusan dan kita akan angkat kembali kepada pihak berkuasa negeri, yakni Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Rumusan yang kita dapat. Sehingga pukul 11 tadi, lebih kurang 8,150 orang sama ada bersemuka ataupun menggunakan QR yang kita edarkan daripada 95,170. Apakah dasar nilaian yang kita guna? Nilaian yang kita guna pada tahun 1993 dulu adalah berasaskan nilai sewa bulanan ataupun nilai tahunan. Tetapi di dalam libat urus yang kita mulakan sejak daripada 2014, 2019 dan 2024, kita menggunakan nilai kita panggil market value ataupun istilahnya nilai tambah. Maknanya nilaian itu kita nilaikan hartanah itu pada harga ketika ini, harga semasa 2024. Kalau rumah saya masa saya beli dulu mungkin 200,000, mungkin sekarang dia dah naik jadi 300,000. Mungkin rumah saya dulu 200,000, sekarang mungkin turun 180,000. Bergantung kepada tempat, bergantung kepada dia punya situasi dia.
Itu kaedah yang kita gunakan. Daripada 95,170 pemilik pegangan yang ada dalam bandaraya, tadi pun saya terkejut juga, saudara-saudara. Ada orang daripada Kuala Nerang, ada orang daripada Jitra, mereka mecek juga. Saya terima kasih lah kepada ada anti-anti, ada yang saya boleh panggil abang, adik, betapa mereka begitu peduli tentang cukai pintu. Terima kasih. Daripada 95,170 proses penilaian yang kita buat, kita menggunakan kadar yang kita gunakan untuk menentukan cukai pintu, melihat kepada semua keadaan yang memberi keadilan kepada semua orang di mana-mana dan dalam apa juga kategori pegangan. Dulu kita ada 6 kategori. 6 kategori pegangan. 6 saja. Tahun 1993 kita guna 6 kategori. Jadi untuk 2024 kita pecahkan lagi kategori. 6 kategori tahun 1993 kita pecahkan kategori untuk memberi keadilan kepada semua orang. Apakah kategori itu? Yang pertama, kediaman kos rendah. Kedua, kediaman yang selain daripada kos rendah. Perniagaan, komplek membeli belah, hotel, hospital swasta, stesen minyak, industri ringan, industri, bangunan persatuan, harta khas dan lot kosong. Dan di sinilah di dalam akta disebut sebagai kita menentukan berapa peratus untuk kita tentukan cukai ataupun kadar. Untuk kediaman kos rendah, kita tetapkan 0.09%. Tak sampai 1. Untuk kediaman 0.11%. Untuk perniagaan 0.30%. Untuk perniagaan komplek membeli belah 0.40%. Perniagaan hotel 0.16%. Hospital swasta 0.30%. Stesen minyak 0.30%. Industri ringan 0.20%. Industri 0.20%. Bangunan persatuan 0.10%. Harta khas 0.30%. Lot kosong 0.03%. Merujuk kepada yang tersebar yang 245% itu merujuk kepada satu kilang. Kilang itu harga cukainya pada tahun 1993 adalah lebih kurang 400 lebih sikit lah. Tahun 1993 400 lebih kilang. Masa itu guna nilai sewa bulanan. Masa itu ada insentif untuk industri. Dan kita nilai semula harta itu pada tahun 2024 cukainya menjadi RM1,100. Jadi kalau saudara ambil 400 lebih dengan RM1,100, 245% lah nilai ringgit. Tetapi wajar kalau dalam ini industri yang kita tentukan baik ringan maupun industri lain 0.20% dengan nilaian semasa. Sebarang kenaikan, kalau dia merasakan bahawa 240% berdasarkan jumlah kini ke sana, ke baru, dia boleh buat bantahan. Sebab proses bantahan ni berlaku. Dia memberi justifikasi. Macam saya sebut tadi, kalau rumah saya dulu, saya beli 10 tahun dulu RM200,000. Sekarang ini, rumah saya dinilai RM400,000. Bererti, ya dia mesti begitulah. Itu yang kita namakan dinilai semula hartanah. Macam kita nak jual rumah, kita beli rumah kita nak jual. You beli RM200,000. Takkan you nak jual RM200,000? Sebab itu ada tempoh bantahan. Bantahan dia memberi justifikasi. Macam tadi, saya terima dia mai, okey. Dia kata, saya tak mau buat bantahan. Okey, saya nak buat bantahan. Kenapa? Dia kata, kenapa sebelah begini? Di sini begini. Okey, you bagi justifikasi. You bagi contoh. Yang ini yang kita akan sebut pendengaran awam. Selepas 5 November, mana yang buat bantahan, kita akan panggil mereka. Kita akan melihat justifikasi yang mereka bagi. Kalau memuaskan kita tak panggil dah. Kita akan timbang di situ. Pemilik pegangan yang dia mendapati nilaian yang dibuat oleh Embas adalah tidak sama
sama dengan market value. Dia boleh bawa daripada penilai swasta ataupun dia boleh bawa daripada mana-mana dokumen yang sah. Contoh saya bagi, satu orang tu dia kata nilaian embas terlalu tinggi. Dia baru buat pusaka pada bulan 4 yang lalu. Bulan 4 yang lalu nilaian yang diberikan dalam proses pusaka itu kurang. Dokumen pusaka itu boleh menjadi dokumen kami untuk kita selaraskan balik seperti mana yang dia bantah itu. Sebab itu saya mengalu-alukan warga bandaraya, pemilik pegangan, pemimpin-pemimpin masyarakat, serukan untuk seluruh warga bandaraya yang memiliki harta dalam bandaraya ini buat bantahan. Bantah ni maksudnya kena isi borang, guna QR yang kita edarkan ataupun datang ke embas. Itu maksud bantah. Bantah dia setuju. Bagi justifikasi. Tadi ada satu anti Chinese. Dia bantah di sebaliknya. Apa dia bantah? Dia kata cukai dia rendah. Dia tak puas hati. Cukai dia turun. Cukai dia turun, dia kata dia tidak puas hati. Sebab dia kata jiran dia naik sikit. Jadi dia nak naik sama macam jiran dia. Dia begini ya. Ada bangunan, ada rumah yang dia submit dekat kita KM dulu, dia tak buat renovation. Ada yang buat renovation kemudiannya, dia tak minta kelulusan. Yang minta kelulusan, dia akan ada harga baru. Cukai lama. Daripada 95,170 yang kita buat nilaian ini. Masa tahun 1993, kita hanya ada 40,000 sahaja pegangan. 2004, kita ada 95,170 pegangan. Daripada jumlah ini, hasil nilaian kita 10,203 mengalami penurunan cukai pintu. Orang cakap kata embas penaik cukai. Dah, embas membuat penilaian semula hartanah dalam bandaraya. Hasil daripada penilaian semula 95,170 pegangan itu 10,203 atau 10.72% mengalami penurunan. Yang mengalami kenaikan cukai adalah 84,946 pegangan atau 89.26%. Manakala 21 pegangan atau 0.02% cukai dia tidak berubah. Kaedah yang kita gunakan nilaian semasa ini, tidak nilai bulanan itu adalah kesan daripada libat urus tahun 2019. Dan tuan-tuan bayangkan, kali terakhir kita buat proses nilaian ini adalah tahun 1993. Masa tu tak jadi bandaraya lagi, Majlis Perbandaran Kota Start. 1993 saya pun duk mengaji. Sekarang tahun 2025. Ini bukan muktamad. Ini selesai tempoh bantahan pada 5 November, kita akan buat pendengaran awam. Selepas pendengaran awam, kami akan angkat kepada pihak berkuasa negeri semula untuk negeri pertimbang. Dan kami yakin dan percaya kerajaan negeri akan mempertimbangkan daripada semua aspek melihat kepada kebajikan rakyat. SW Corp ini agensi yang melantik idaman yang duk kutip sampah semua tu. Sampah sisa pepejal itu. Setiap bulan kita kena bayar hampir 2 juta setiap bulan. Dan kita kena bayar tunggakan 100,000 setiap bulan. Dengan penilaian semula ini, kami percaya akan menambah hasil kepada embas. Dan hasil itu kita akan kembalikan kepada warga bandaraya. Saya akui sepanjang 9 bulan saya menjadi Datuk Bandar, parit, turap jalan, lampu, taman kanak-kanak, trim pokok, macam-macam tuan-tuan. Kos itu 60% adalah daripada cukai taksiran. Sekarang ini hasil kita yang ada adalah cukai taksiran, kalau kita kutip habis paling tinggi kita ada 37 juta. 37 juta ini kalau orang pakat bayar habis. Tapi sehingga sekarang tunggakan cukai pintu 24 juta. Sebab itu dakwaan kata kita nak sita, kita tak buat sampai macam tu lagi. Kita bil hikmah lagi. Kita pergi bagi notis, kita tak buat. Kita tak buat. Sebab itu saya sebut tadi, bila ramai sampai 8,000 lebih hari ni mai ke majlis, ini satu reaksi yang positif daripada warga bandaraya. Dan kita telah memasukkan untuk bajet pembangunan embas sendiri pada tahun depan untuk pembangunan sebanyak 17 juta ringgit.
Kita berterima kasih kepada kerajaan negeri, baik Yang Amat Berhormat Datuk Seri MB, Yang Berhormat Datuk Seri SUK, Yang Berhormat Datuk Wira Pegawai Kewangan Negeri yang memberi peruntukan kepada Embas. Terima kasih kepada Kementerian KPKT yang berterusan bagi peruntukan kepada kita, termasuk MOTEK, termasuk Kementerian Ekonomi. Yang terbaru ni KBS bagi ni duk perbaik futsal, 2-3 taman perumahan futsal duk tengah perbaik tu. Jadi saudara-saudara, peruntukan ini akan kembali. Ahli-ahli majlis ada 17 orang ahli majlis. Ahli majlis ni angkat aduan macam-macam. Ni Tuan Haji Bob jaga aduan. Tetapi yang kita duk dapat lah ni tahun 1993. 32 tahun, rate 1993. Ini kali pertama kita nak buat. Yang berlaku di tempat lain, mereka dah buat exercise ni dulu. Dah buat sebelum COVID. Bila 5 tahun, naiklah sikit-sikit. Mungkin dia naik secara random semua. Kita tak pakai kaedah capping, semua naik. Tak adil. Sebab tu kita buat sekarang guna nilaian semasa. Selepas ini, nilaian itu 5 tahun lagi. Sekarang 2024, kita guna 2024, 5 tahun lagi. Makna 20-30, kita buat pula nilaian semula. Kalau kerajaan negeri benarkan, mungkin naik sikit lah, mungkin naik semua. Semua orang pakai naik, kata contoh, RM20. Tapi kalau sekarang, camping, dia akan beri kesan kepada ketidakadilan. Ini yang dipesan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri MB dan Yang Berhormat Datuk Seri SUK. 3 orang. Yang Berhormat Datuk Wira Pegawai Kewangan Negeri, supaya melihat keseluruhan agar keadilan itu dapat sampai kepada semua orang. Lagi ramai orang main buat bantahan atau berkunjung, itu lebih baik dan berkat untuk kita yang bekerja di Majlis Bandaraya Al-Ustaz. Dia pun mai awal, dia pun nak buat bantahan. Contohnya macam satu orang tu dia mai, dia buat, dia ada 4 rumah. Dia ada 4 rumah, 2 naik 2 turun. Saya tanya dia balik, so abang nak proceed bantah? Dia tak jadi bantah. Dia faham. Sebab semua yang datang itu, yang tidak menerima notis, khususnya mereka mengandaikan semua cukai mereka naik. Tiba-tiba ada yang namai dia turun RM50, turun RM100. Jadi dia kata tak jadi bantah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pemilik pegangan, warga bandaraya yang datang, yang berhubung dengan Embas tentang soal cukai pintu ini. Kami alu-alukan, datanglah lagi tingkat 3 UTC, datang untuk kita tengok. Kita menjangkakan akan berlaku peningkatan kepada 50 juta. 36 juta berasaskan penilaian tahun 1993 itu akan menambah menjadi 50 juta berasaskan penilaian 2024. Saudara-saudara ambillah 50 juta tolak 36 juta, berapa peningkatan? 14 juta. Kalau semua bayar lah. Ya. Kalau semua bayar lah. Ada yang melibatkan perniagaan, yang melibatkan dengan undang-undang ataupun akta-akta di bawah perniagaan. Umpamanya macam syarikat yang bankrupt, yang tutup, ada rumah, rumah usang, ada pun juga yang lihat yang tak pernah bayar langsung, kan? Sebab itu kita memperkenalkan boleh bayar ansuran, pegawai-pegawai kerajaan pun kita boleh bayar potong gaji bulan-bulan. Sepanjang 9 bulan ni saya turun rata ceruk dalam bandaraya. Sebab Yang Berhormat Datuk Seri SUK pesan kepada saya hari saya lapor diri untuk saya turun, dan semuanya memohon itu. Memohon untuk turap, jalan balik, longkang, macam banjir kilat. Kita ada 26 tempat. Sebab tu saya pergi jumpa KSU KKR. Baru ni KSU KKR pula mai kunjung hormat YB SUK. Alhamdulillah, sekarang kita tengok banyak jalan yang diturap semula. Jambatan-jambatan kita semua dibersihkan, nampak putih melepak elok-elok, kan. Dan kita signage baru, lampu-lampu kita nak tambah lagi. Ini kita akan kembalikan. Saya juga nak mengucapkan terima kasih dalam hal ini kepada Kementerian Kerja Raya. Selain daripada KPKT, KPKT yang banyak bantu kita. Yang Berhormat Menteri KPKT yang turun peruntukan, dan yang terbaru Datuk Seri KSU KKR dan Tuan JD Jurutera Daerah yang banyak bantu bandaraya. Yang sekarang ni tuan-tuan tengok banyak yang berlaku. Itu kolaborasi. Dan saya tegaskan, kolaborasi antara pelbagai agensi ini kita akan teruskan. Okey, sikit saya nak terang. Umpamanya macam orang ada pemaju perumahan, dia buat rumah baru. Bila dia buat rumah baru, siap rumah satu taman.
dia akan dibentangkan dalam Jawatankuasa Pengurusan Kewangan. Maka pada ketika itu, kita akan tentukan berapa dia punya cukai. Rumah contohnya, satu taman perumahan sekarang ni, kata baru lulus, duduk. Cukai taman itu pakai hak 93. Bukan pakai kadar baru. Pakai 93 dan kita akan hantar. Contohnya taman tu 200 unit. Kita akan hantar benda itu kepada SW Corp untuk pengurusan sisa pepejal yang idaman nak buat. SW Corp akan bawa ke peringkat pusat. Mesyuarat di sana dipermasukkan sebagai kawasan baharu untuk diselenggara dengan harga semasa. Majlis nak kena bayar lah yang tu kepada SW Corp. Macam tu juga kawasan industri. Kalau kawasan industri, tapi rumah lah yang paling ketara, rumah. Hantar pergi, kita tentukan cukai kaedah 93. Bila mai servis, harga semasa. Tak kira lagi kalau kita nak turap jalan, tak kira lagi kita nak kalau servis untuk pangkai pokok kontraktor, bil lampu TMB dia kira cas kadar sekarang. Minyak logistik lah SST pun kita tak terkecuali RM2.6. Lampu isyarat lagi kita kena jaga. Lampu-lampu semua kita kena bayar. Saya harap penjelasan ini semoga memberi kebaikan, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada warga Bandaraya yang peduli, yang datang, dan kami harapkan ada lagi baki 4 hari untuk berhubung dengan embas bagi menyemak cukai ataupun nilaian semula ini. Kepada warga Bandaraya, kita perlu membuat penilaian semula ini untuk memastikan supaya Bandaraya dapat memberi perkhidmatan yang terbaik kepada warga Bandaraya.